2018. Setiap langkah permulaan penuh dengan halangan. Tidak semua faham, tidak semua percaya. Tapi kami tahu sesuatu yang hebat selalunya bermula dengan sukar. Dan the first step awak kena pusingkan kata dekat sini. Alik. Okey, katakan. Okey, saya kena dan awak ambil setelah ketik awak letak kat sana. And then we can use the direct control reuse. That would be more safer for the project. Cuba tengok awak punya circuit tu. Okey ke tak? Okay. Tengok circuit JND. Di sinilah sekolah tinta mula melakar sejarahnya. Satu impian kecil untuk menjadikan pembelajaran hidup, bernafas dan bermakna. Dari bengkel kecil, dari perbincangan yang panjang, akhirnya mereka mula mencipta sesuatu yang luar biasa. Guru dan murid mula belajar bukan sekadar teori, tetapi tentang erti bertahan. Pastikan segala apa yang awak cakap, yang awak akan bentangkan kepada juri mesti berkaitan dengan teknologi. Sebab apa markah yang paling besar untuk rubrik permarkahan adalah teknologi. STEM bukan sekadar subjek di buku teks. Ia satu kuasa yang menembusi setiap pelajaran. Dari bahasa hingga sains, STEM mengubah bilik darjah menjadi medan aksi penuh kejutan, idea baru dan penemuan yang menyalakan semangat belajar. Kami mula melihat perubahan. Anak-anak belajar menyoal, mencipta, mencuba, dan setiap cubaan kecil itu mengubah cara kami melihat dunia pendidikan. Kita kena bersedia. Apa masalah dalam dunia ni yang kita boleh selesaikan? Fokus. Awak nak menang bukan sebab nasib. Ni semua kamu dah belajar dari darjah 2 lagi. Tapi orang lain baru nak belajar. Lepas pada sekolah untuk duduk sama dengan awak, untuk awak praktis. Tapi apa yang buat sekarang, satu orang pun tak hafal lagi. So the way awak present awak ni dalam keadaan awak tak bersemangat. Dan kini Kalau awak rasa betul-betul awak nak give up, awak tolong ingat balik dah berapa lama dah kita bagi masa untuk kita siapkan projek ni. Jadi Ustaz nak sangat semua tolong buang perasaan awak tu, kita kembali bersemangat. Apa yang kita mulakan, kita kena habis. 2018 hingga 2025. Detik ini bukan sekadar kemenangan. Ia tanda sebuah perjalanan yang panjang. Setiap peluh, setiap kegagalan, dan inilah kisah kejayaan kami. Inilah barisan guru STEM Sekolah Tinta, pejuang yang teguh melangkah bersama guru-guru lain yang berdiri mempertahankan STEM sebagai elemen penting untuk masa depan. Sudahkah kita bersedia melakar Futureverse?